Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan membentangkan infografi bertajuk Kemajuan Teknologi Transportasi di Malaysia. Infografi ini memamparkan maklumat penting secara ringkas dan mudah difahami. Slide ini memamparkan ahli pasukan serta nama ahli pasukan. Kita pergi ke slide yang pertama. Apa itu maksud kemajuan teknologi transportasi? Kemajuan teknologi transportasi merujuk kepada penggunaan inovasi moden, sistem digital dan kejuruteraan canggih dalam sektor pengangkutan bagi meningkatkan kecekapan, pergerakan manusia dan barangan, menjimatkan masa serta kos di samping meningkatkan keselamatan dan keselesaan pengguna di Malaysia. Slide yang kedua iaitu jenis teknologi transportasi moden di Malaysia. Yang pertama, pengangkutan rel pintar, sistem MRT, LRT, ETS dan KTM komuter. Yang kedua, pengangkutan udara moden. Lapangan terbang di Malaysia menggunakan sistem daftar masa automatik. Yang ketiga, pengangkutan jalan berteknologi tinggi. Penggunaan kenderaan elektrik, sistem tol tanpa palang, aplikasi e-hailing dan sistem navigasi pintar telah memodernkan perjalanan harian rakyat. Yang terakhir, pengangkutan maritim pintar. Pelabuhan pintar seperti Pelabuhan Kelang menggunakan sistem automasi, pengesanan kontena dan teknologi logistik digital untuk mempercepatkan urusan perdagangan. Slide yang ketiga, kepentingan kemajuan teknologi transportasi. Yang pertama, mempercepatkan pergerakan manusia dan barangan secara efisien. Yang kedua, mengurangkan kesesakan lalu lintas dan pencemaran alam sekitar. Yang ketiga, meningkatkan keselamatan serta keselesaan pengguna. Yang keempat, menyokong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan negara. Slide yang keempat, kebaikan kemajuan teknologi transportasi. Yang pertama, menjimatkan masa perjalanan, mengurangkan kos bahan api, mesra alam dan mampan, meningkatkan kualiti hidup rakyat. Slide seterusnya ialah cabaran pelaksanaan teknologi transportasi. Yang pertama, kos pembinaan dan penyelenggaraan yang tinggi. Yang kedua, keperluan kepakaran teknologi dan tenaga mahir. Yang ketiga, kesediaan masyarakat menerima perubahan teknologi. Slide yang terakhir, usaha permakasaan transportasi moden. Yang pertama, pelaburan dalam infrastruktur pintar dan hijau. Kedua, pendidikan serta latihan teknologi kepada tenaga kerja. Yang ketiga, galakkan penggunaan pengangkutan awam dan kenderaan elektrik. Kesimpulannya, kemajuan teknologi pengangkutan di Malaysia telah memudahkan pergerakan manusia dan barangan, menjimatkan masa perjalanan serta menyokong perkembangan ekonomi dan pembangunan negara. Sekian, terima kasih.